Okay, so balik dari ambil Iki sekolah, kita bawa dia pergi makan. Dah habis dah roti canai, seorang sebiji. Kita makan dekat gerai Kak Su. Nampak ni, lori dia warna pink. Yang bestnya tu, nampak sunset. Ready? Ya. Main tak? Sibuk lah, duk nak mengambil gambar babang. So babang dia smile lah, apalah. So roti sudah habis, tinggal popnya panas-panas. Okay, yang paling penting korang boleh dapatkan kipas best ni. Apa brand lah? Life apa benda life lah. Kita boleh letak atas meja macam ni. Ataupun yang record aja. Ni kalau nak sekejap dah. Tu 2 3. record je. So kalau nak letak atas meja, kita buat macam tu letak kan. Tapi kalau nak pegang boleh betulkan dia macam ni. Lagi malas macam ni. Lagi malas kita patahkan dia macam tu, kita pun sangkut kat kepala. So aku seorang lah akan pakai kipas ni. Macam tu. So dia ada nombor 1 sampai nombor 5 lah. Tekan ni nombor 4, nombor 5. Paling kuat. Tekan lagi sekali terus mati. So takut anak-anak tertekan ke apa, boleh on off kat belakang ni. Macam tu. Dah. So kipas ni, inilah brand dia, Jisoo Life. Boleh dapatkan dekat beg kuning saya. Okay. Sekarang. Slow je suara dia, tak bising sangat. Kejap. So boleh letak macam tu je. Tak adalah panas. Dia marah. Okay. Kipas ni angin kuat. Lagi dia buat dia. Kipas tu kacau dia sebab angin kuat. Baik lepak sini. Angin sepoi-sepoi petang. Lepak. Ngeteh.